Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Jacqueline Rajkumar. Saya bersekolah di SMJK Sacred Heart. Kod sekolah ialah PEB 3036. Rancangan Pendidikan Malaysia yang baru telah memperkenalkan idea murid sejahtera untuk melahirkan individu yang dapat berkembang secara holistik. Pertama sekali, kita perlu beradab seperti menghormati guru dan bertanggungjawab terhadap diri. Selamat pagi, cikgu. Kita juga perlu belajar dengan tekun dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan harian. Kita juga mempelajari kemahiran baharu untuk masa depan. Walaupun kita menghadapi cabaran, tetapi kita tetap tabah dan tidak mudah berputus asa. Kita juga perlu meyakinkan diri untuk mencuba perkara yang baharu. Murid sejahtera penting untuk perkembangan negara pada masa depan. Jadi, marilah kita bersama-sama mengamalkan ciri murid sejahtera. Sekian, terima kasih.